Saya dipanggil berkaitan dengan video bicara mufakat di bawah Mufakat Nasional. Saya jadi panel ketika itu dan Datuk Dahlan sebagai host dia. Dan kita respon berdasarkan kepada apa yang ditanya kepada kita. Tajuknya adalah payung besar. Jadi dalam perbincangan tu berlarutan lah. Dan kita bercakap tentang perkara pemimpin berbohong. Kan? Jadi mungkin itulah bila saya kata ada pemimpin yang bercakap bohong di parlimen kan, di dalam bohong, di luar pun berbohong dan sebagainya. Di mana ialah sifat bohong ni tak boleh lah. Dalam kod mana pun dia tak boleh bohong. Bohong sunat sebenarnya pun tak ada kan. Jadi ditanya pada saya apa yang dimaksudkan bohong. Bohong pada saya apabila kita tidak berkata benar, bercakap tanpa bukti, janji tak ditepati. Kita janji-janji tapi kita tak tepati, itu bohong lah tu. Jadi saya bagilah makna bohong dan sebagainya. Dan kemudian kata ditujukan kepada siapa? Saya kata pemimpin tertinggi di parlimen ramailah kat situ kan. Siapa makan cili dia terasalah pedasnya. Dan saya tak sebut pun nama. Kan saya sebut secara umum aja bukan. Sebenarnya tak ada isu, tetapi kenapa saya jadi target? Maknanya ada orang report lah. Saya tak salahkan polis. Sebab polis ni dia jalankan kerja dia aja. Dan pegawai polis IO yang siasat saya pun baiklah, tak ada hal bukan. Maknanya saya tak salahkan polis, tapi yang saya salahkan yang buat report tu lah kan. Kenapa terasa sangat pun kan. Yang saya cakap tu benda yang umum dan benda tu fakta kan. Jadi apa masalahnya bukan? Takkan kita sebagai rakyat ni tak ada hak langsung nak tegur pemimpin? Kalau macam tu, apa guna kita sebagai rakyat duduk dalam sebuah negara demokrasi? Kita bukannya sebuah negara komunis. Demokrasi bermakna rakyat ada hak untuk menegur pemimpin. Dan dia dijamin dalam perlembagaan. Jadi yang saya lagi peliknya, saya sebut secara umum, tak rujuk pun siapa-siapa. Jadi yang nak terasa ni, pasal apa? Saya jadi heran lah kita ni bukan. Kita kata kita terbuka kan. Tapi keadaan tu tidak berlaku sebegitu. Bukan? Ini membawa saya teringat lagi lah kan. Saya ni orang TV lah dulunya bukan. Tiba-tiba bila siaran dah 2-3 hari lagi nak siaran. Ini cerita dulu dah kan. Kita dah di book, kita dah di apa tu. Kiranya siaran TV ni seminggu dah ataupun 2 minggu, kadang-kadang sebulan sebelum tu kita dah di telefon, di book lah untuk siaran langsung tu bukan. Tiba-tiba 2-3 hari sebelum tu tiba-tiba kata tak boleh sebab arahan pada atas. Jadi arahan pada atas tu kita tahu siapa yang jaga semuanya kan. Dan benda tu jadi heboh. Lepas tu tanyalah orang yang bertanggungjawab dan sebagainya, pakar-pakar nafi. Produser kata ini arahan. Kan? Jadi saya nak sebutkan di sini, pemimpin ni dalam politik ni sinonim lah kerjanya berbohong dan dapatkan pengaruh dan sebagainya kan. Ini bukan saya kata saja. Ramai sarjana kan yang mengatakan bahawa orang politik ni tendensi untuk berbohong tu tinggi. Sebenarnya nak cover diri dia kan, nak cover diri dia dan sebagainya kan. Jadi benda-benda macam ni tidak sepatutnya berlaku. Sebab dia bercanggah dengan prinsip kemanusiaan itu dan juga kita sebagai orang yang beragama. Tak kira agama apalah. Agama lain pun bohong ni tak boleh. Kalau nak jatuhkan hukumnya, haramlah. Berdosa. Jadi, apabila kita bercakap, biarlah sepatutnya lah seorang pemimpin ni yang bergelar ahli politik dan sebagainya kan, tak kira lah di dalam dan di luar parlimen, sebaik-baiknya kita berkata benar lah. Saya selalu sebut, nak jadi pemimpin ni kita kena menghampiri sifat Nabi. Bukan? Apa di sifat Nabi yang 4 tu mudah aja. Siddiq, bila benar. Bila bercakap tu benda-benda yang benar kan. Jangan bohong kan. Amanah kan. Fatonah, tabligh kan. Menghampirilah. Walaupun kita bukan Nabi, tapi kita kena menghampiri ke arah itu. Dan bila dirujuk bohong ni, bila kita tidak berkata benar, ya, kita bercakap tanpa fakta, kita bercakap tak ada bukti ataupun mulut mendahului akal, kan? Cakap dulu, lepas itu baru nak siasat. Cakap dulu, lepas itu baru nak cari bukti dan sebagainya.
itu bohonglah. Salah ke saya sebagai rakyat marhai ini cakap macam ni? Kalau saya tak jalankan tanggungjawab ini, saya berdosa sebagai seorang Islam. Kita ada tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya hanya menjalankan tanggungjawab saya saja. Dan saya cakap secara umum, saya tak rujuk pun siapa-siapa. Yang nak terasa ni pasal apa? Jadi saya melihat sampai ke peringkat nak tanya apa lagi kan? Kita pun tak tahu nak jawab apa dah. Betul tak? Jadi kita jawab berdasarkan apa yang ditanya je lah. Yang kita rasa dah nak jawab apa lagi ni kan? Macam tu lah. Okey, pada ini aku dah buat pengakuan. Yang selama ni aku cakap pasal Anwar tak baik. Aku cakap Anwar ni tak guna. Anwar ni memang merosakkan segala-galanya lah. Jadi ini ayah dia buka mata aku. Sebenarnya Anwar ni memang baik. Anwar ni memang baik. Dia banyak membantu orang kampung aku. Dia banyak membantu sekolah-sekolah. Aku dah silap lah dengan apa yang aku benci sama ni, aku dah silap lah. Sebenarnya Anwar ni memang baik. Dia duduk kampung aku lah. Nama dia Muhammad Anwar bin Kidil tak silap aku. Bukan Anwar Ibrahim. Wal Anwar dah siap melompat lah tu. Kan? Anwar Ibrahim tak guna. Amin.